Okey, Assalamualaikum. Sambungan video 44. Okey, sebelum tu saya nak cerita pasal skin cook yang dekat video 43 tadi. Okey, skin cook tu dia ada jual 1 kilo. Tak perlu beli skin cook tu yang 1 beg. Saya pun tak pasti 1 beg tu berapa kilo. Beli 1 kilo, 1 kilo 2 kilo tak apa. Harga dia tak silap saya dalam RM4 ke RM3, macam tu lah. Kalau nak beli murah, beli dalam TikTok Shop, Shopee ataupun Lazada. Okey, settle dah pasal skin cook tu. Harga dia pun dah settle. Okey, saya nak cerita pasal yang saya dah plaster. Seming ni, skin cook ni pun dah kerah. Lepas dah kerah, apa kita nak kena buat? Okey, saya gosok dengan kertas pasir, kasar, gosok biar sampai licin gitu. Biar tak ada permukaan yang kasar, biar licin. Okey, bila dah licin, kita jiru dengan air sekali, kita tunggu dia kering, lepas tu finishing dia last kita cat warna apa nak cat. Warna putih ke warna apa ke terpulang. Okey. Kita tunggu pula next video 45 pula. Okey, itu sajalah. Okey, Assalamualaikum.